Aku ada terbaca satu posting Facebook lah daripada seorang yang alim lah bagi aku, Datuk Wira Dr. Khairuddin Takiri, 4 Disember 2025. Maknanya Maret lah. Maret ini 5. Okey, aku nak ulah. Banyak juga aku nak ulah sini. Yang pertama sekarang ni, kita baca tanah yang diteroka dihidupkan dan dibangunkan oleh FGV dan Felda dengan kelulusan dan pengetahuan Kerajaan Negeri Terengganu sejak puluhan tahun untuk kepentingan rakyat Terengganu. Okey, tu poin pertama. Betul, untuk kepentingan rakyat Terengganu. Okey, untuk kepentingan rakyat Terengganu ni ada dua. Kalau tanah tu dibuka untuk peneroka, yes, betul. Memang kepentingan rakyat. Tak kisahlah Terengganu ke mana. Tak, sebab peneroka ni dia macam-macam negeri ada. Ada Kedah ada, tak kisahlah tu. Yang kepentingan untuk rakyat. Yang kedua, kalau tanah tu dibuka untuk ladang FGV, bagi aku, kalau nak kata kepentingan rakyat, tak berapa tepat. Sebab ladang FGV ni dia buka 15,000 hektar dalam Terengganu ni, dia tak ada peneroka. Dia cuma ada staff FGV tu je yang bekerja. Staff syarikat dia. Tak boleh compare lah dengan peneroka. Peneroka ni ada anak-anak pula. Anak isteri pula. Okey, jelas. Tu ulasan aku lah daripada posting dia ni. Mungkin Dr. Khairuddin ni dok hadam betul isu ni. Sebab dia mungkin lah salah satu dia bukan anak peneroka. Okey dah. Semua kos penerokaan, penanaman bangunan dan penyelenggaraan kemudahan ditanggung oleh FGV dan Felda. Betul dah. Tanggungjawabmu dah. Siapa-siapa nak pajak tanah negeri, siapa-siapa nak guna tanah kerajaan negeri, bila diberi keizinan guna, mu cuci ada lagi. Mu ada lagi parik ke apa, mu buat lah. Mu tambung lah sebab mu nak guna. Tak ada suruh, mu nak guna. Sebab hutang lagi ambil, mu. Bukan mu bagi kerajaan negeri ambil premier je. Premier tanah, cukai tanah, hot tu je. Kalau nak banding keuntungan berpuluh juta, mu boleh setahun, tak setimpal mana pun, tapi biarlah. Nak orang ni tau. Ia bukan penerokan haram di atas tanah milik orang lain. La ilaha illallah. Bila masa pula kita kata ia penerokan haram? Kerajaan Negeri Terengganu tak kata pun FGV ni bukan ladang atas tanah haram. Tak ada. Dia haram ke halal ke, dia dah beri keizinan dah. Kerajaan negeri diberi keizinan dah untuk menggunakan tanah tu. Tapi bersyarat. Mu jangan faham, mu jangan salah faham. Bila kerajaan negeri guna, kau bukan jadi hak milik mu lalu 1%. Mu tak boleh gerang pun. Beri guna. Beri guna. Tapi ada syarat. Syarat dia apa? Bayarlah premium. Bayarlah cukai. Lepas tu berapa lagi perjanjian kerajaan negeri dengan Felda? Keuntungan dikongsi bersama. Berapa peratus-peratus tu hamu lah kalau mencara. Tapi nak khabar mu, setiap benda yang dimeterai mesti ada syarat-syarat perjanjian dia. Dah kalau mu setuju dengan syarat tu, timbul benda masalah lagi timbul. Bila yang gini mu nak bakit. Tapi aku percaya orang Felda, orang FGV faham dah ni. Cuma Dr. Khairuddin ni tak faham sebab dia pun bukan staff Felda. Jelas. Okey. Last kali, Kerajaan Terengganu sewajarnya menangani kes ini menurut kaedah ihya mawat. Okey, ihya mawat ni ialah masuk hadis Nabi, sesiapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka ia menjadi miliknya. Okey, ni ada sepotong hadis lah. Maksud dia, siapa yang menghidupkan tanah yang mati, automatik jadi miliknya. Okey, betul. Tu hadis. Diriwayat daripada Abu Dawud dan Tirmizi. Benda maksud ihya mawat tu. Okey. Sebab aku nak pencerahan ni, kadang-kadang kita takut benda ni ditunggang oleh orang yang menanggut di air keruh. Okey. Apa maksud ihya mawat? Ihya mawat ialah menghidupkan tanah yang mati. Macam hadis tadilah. Membersihkan, membina bangunan atau pagar, menanam tanaman, mengairi tanah, menjadikan kebun atau ladang. Hukum dan prinsip utama. Hukum harus bagi siapa sahaja yang menghidupkan tanah yang mati. Setelah diusahakan, orang itu boleh mendapat hak milik tanah tersebut bergantung kepada undang-undang pemerintah negara. Nampak tak dia? Dia kata bergantung kepada undang-undang dan pemerintah negara. Jelas dah aku rasa. Kalau ada ayat tu cukup dah. Dan mula pula syarat dia, tanah, yang tiga tanah dianggap mawat ialah tanah yang mati lah apabila tidak dimiliki oleh sesiapa, tidak ada kesan binaan atau tanaman, tidak berhampiran kawasan pemukiman, tidak pernah diuruskan. Jelas itu. Yang pertama sini khabar bergantung kepada undang-undang dan pemerintah negara. Dah undang-undang dan pemerintah negara ada akta khusus dah dalam kanun tanah negara menyebut tanah ni. Dan mana pula syarat dia bawah tu ni? Tidak dimiliki oleh siapa. Betul ke tanah betul ke tanah dalam Malaysia ni tidak dimiliki oleh siapa? Selain daripada milik orang, dia mesti milik kerajaan. Betul tak?
Sebab dia tertakluk dalam Kanun Tanah Negara, KTN. Okey, kita rujuk pula Akta Tanah Negara deh. Apa maksud Seksyen 45 Kanun Tanah Negara? Pendudukan secara tidak sah dan lain-lain, tanah kerajaan, tanah rezak atau tanah pelombongan. Okey, 1. Mana-mana orang yang tanpa kebenaran yang sah menduduki atau membina apa-apa bangunan di atas mana-mana tanah kerajaan, tanah rezak atau tanah pelombongan, atau B. membersih, membajak, menggali, mengepung dan menanam mana-mana tanah sedemikian atau sebahagian darinya, atau C. memotong atau memindah apa-apa kayu atau hasil atas atau dari tanah sedemikian adalah melakukan sesuatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan satu denda yang tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan untuk satu tempoh yang tidak melebihi 5 tahun atau keduanya. Itu undang-undang. Jadi sekarang ni kita cakap tanah ni, tanah ada hak milik. Betul, aku tak tahu hadis ni. Cuma dia ada perbahasan yang panjang. Kalau mu nak kata siapa-siapa gitu ke tanah jadi hak milik mu, cuma bayang lah. Mu bayang lah, rakyat Malaysia hari ni hak tak ada tanah ni, dia gitu ke tanah tersipang apa. Bergocoh. Mu nak 10 hektar, aku nak 3 hektar, bahang atas tanah mu, bahang sepadang mu. Bergocoh, bunuh dalam hutang. Sebab berebut. Sebab apa? Sebab kalau dia ambil hadis ni pakai terus. Nak khabar mu. Tapi benda tu berlaku tak? Tak berlaku. Sebab apa? Rakyat faham. Rakyat hak bodoh-bodoh ni faham. Maknanya tanah dalam Malaysia ni tanah kerajaan selain daripada tanah orang, ataupun tanah yang telah diwartakan. Jadi sekarang ni dokang lah Dr. Khairuddin atas kiri tak faham dah ni. Aku harap video ni menutup lah segala kecurigaan ataupun tak faham lah senang cerita yang tak faham lagi isu ni. Sebab apa? Mungkin ingat gini je, ladang FGW ni adalah ladang yang diusahakan di atas tanah kerajaan negeri. Sebab kerajaan negeri tak bagi gerang pun, cuma bagi benaran untuk guna. Tapi dengan syarat bayar cukai, bayar premium. Tapi bila mu dah sepakat perjanjian tu, bila mu melanggar perjanjian tu, tak bayar cukai, tak bayar premium. Jadi kerana status perjanjian tu batal lah. Kalau kira batal lah. Kerajaan negeri tuan tanah boleh ambil semula. Tapi kerajaan negeri dah buat gitu, ia buka perbincangan, ia buka ruang rundingan. Sepatutnya ambil lah langkah profesional, bincang selesai masalah ni. Jangan siapa kena memindah-mindah hanya nak ke staff juri tu. Faham lah ke deh? Ada tak faham lagi? Komen lah, InsyaAllah aku jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.